Hello, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so pagi ni Mi nak tunjukkan macam mana untuk kita nak convert kita punya SIM physical One XOX kita kepada eSIM. Okey, kita nak tukar kita punya SIM physical kita kepada eSIM. Okey, kaedah dia macam mana? Pertamanya korang kena download dulu aplikasi XOX di Play Store. Okey, pergi kat Play Store, type je One XOX. So download dulu aplikasi XOX 5G ni. Selepas dah download, lepas korang dah login apa semua, korang pergi dekat bahagian app ni, dia akan keluar paparan seperti inilah. Kemudian korang terus pergi dekat bahagian bawah sekali ni ditulis XOX Mobile. Okey. Kemudian korang pergi dekat bahagian SIM Management. Okey, selepas SIM management, korang pergi dekat request SIM replacement. Okey, yang nombor 2, request SIM replacement. Kemudian bawah ni korang tick sahaja. Kemudian tekan button replace SIM. Selepas tekan button replace SIM, korang pilih nombor yang korang nak convert korang punya SIM physical tu kepada eSIM. Okey. Sebagai contoh, kalau korang banyak nombor, dia akan keluar banyak nombor dekat senarai itulah. Okay, macam contoh yang Mi punya ni, Mi ada 4, ada 5, banyaklah, ada 6 nombor. So sebagai contoh, Mi pilih satu nombor, tekan dekat sini nombor, kemudian tekan eSIM. Kemudian dekat bawah ni korang kena pilih korang punya model telefon. Korang kena pastikan telefon yang korang nak guna eSIM ni memang telefon yang betul-betul support eSIM lah. Okey, so tekan dekat model ni, korang pilih telefon korang. Sebagai contoh, Mi pilih Apple iPhone 17 lah, katakan contoh sekarang ni. Okey, yang latest iPhone 17. Kemudian tekan button continue. Okey, selepas tekan button continue, yang ini dia suruh confirmkan kita punya butiran. Okey, kemudian korang tekan sekali lagi continue. Yang ini dia minta kita buat payment lah. Bila kita bertukar kepada SIM card physical kepada SIM card eSIM ni, dia memang akan ada charge RM10. Korang pergi kat sini, boleh pilih sama ada nak bayar menggunakan debit card ataupun credit card, ataupun nak gunakan online banking pun boleh. Okey, contoh pilih online banking, tekan pay now. Selepas tekan pay now ni, baru korang pilih korang nak guna online banking menggunakan apa, platform apa, nak pakai Maybank ke, CMB ke, Maybank 2U ke, RHB ke, atau pulang lah. Sebagai contoh, Mi tekan Maybank 2U. Kemudian tekan proceed, buat payment macam biasa. Lepas dah payment apa semua, korang akan dapat email. Dia akan hantar satu QR untuk korang scan untuk mengaktifkan korang punya eSIM. Okey, so itu saja yang Mi nak kongsikan. Moga-moga membantu. Dan kepada yang nak daftar nombor baru One XOX terus jadi eSIM, Mi ada sediakan link dekat ruangan description. Nanti korang boleh tekan terus daftar nombor baru secara eSIM terus kepada korang punya telefon. Okey, so itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.